Uzur solat ini bukanlah cerita tentang orang uzur, bukan cerita tentang orang sakit, bukan cerita wanita yang datang haid. Bukan. Okey? Bukan. Habis tu cerita pasal apa? Uzur solat ni cerita pasal orang yang lupa nak solat dengan orang yang tidur sehingga terlepas waktu solat. Okey? Baik. Lupa ni pula, tuan-tuan, ibu-ibu ayah, dia bukan semua lupa yang dianggap uzur. Dan bukan semua tidur yang dianggap uzur. Lupa terbahagi kepada dua kategori, tidur pun ada dua kategori. Siapa dekat sini, dia pernah lupa nak solat disebabkan dia sibuk dengan kerja. Sibuk dengan bisnes. Sibuk dengan hobi-hobi. Okey, orang yang macam ni dikira sebagai lupa yang lalai. Ada satu lagi lupa yang mana apabila dia menguruskan rumah tangga. Contoh melayan suami, melayan anak-anak, melayan tetamu dekat kenduri kendara. Ini dikira sebagai lupa yang harus. Tidur pula terbahagi kepada dua. Tidur yang sebelum, tidur yang selepas. Tidur yang sebelum, tidur yang selepas. Pernah sibukkan diri. Kenapa sibukkan diri? Okey, orang yang lalai ni tadi, dia dikira sebagai orang yang tiada keuzuran. Tak uzur. Maksudnya tak ada excuse. Alamak, tidur sebelum apa tadi? Tidur sebelum azan. Lupa nak tulis. Maafkan saya. Selepas azan. Betul Baik. Orang yang lalai dikira tiada keuzuran. Begitu juga dengan orang yang tidur selepas azan dikira orang yang tiada keuzuran. Tak uzur. Tapi orang yang buat kerja-kerja harus dan tidur sebelum azan dikira sebagai orang yang ada keuzuran. Dikira ada kelonggaran, ada excuse. Okey? Pernah buat-buat lupa Allah. Okey? Tak baca doa kunut atau tertinggal, sah tak solat? Sah. Sebab doa kunut itu hukum dia sunat abad. Cumanya ada banyaklah perkara yang awak tertinggal bila awak tak baca doa kunut. Baik, yang tu nanti saya cerita. Saya cerita sini dulu. Orang yang lupa, disebabkan lalai ni tadi tiada keuzuran. Kalau orang yang tiada keuzuran, bila mana dia tinggalkan solat, maka dia dikira sebagai orang yang sengaja tinggal solat. So sekarang dah terjawab belum persoalan kita? Dah terjawab ke belum persoalan? Siapa yang dikatakan sengaja? Siapa yang dikatakan tak sengaja tinggal solat? So selama ni kalau kita tinggalkan solat sebab sibuk kerja, kita golongan yang mana? Nak tengok full video ada di sini.